Apakah hukum buat cabutan bertuah? Beli barang RM100 ke atas, dapat cabutan bertuah. Barang kita beli kadang-kadang dia post lepas cabutan bertuah, sebab dia nak ambil resit belian dulu untuk cabutan. Kita beli barang niat untuk cuba nasib. Adakah boleh? Hadiah cabutan bertuah memang dia beli dulu. Hukum cabutan bertuah ialah harus dan haram. Bila harus, dia tidak jual kupon tadi. Dia jual barangan. Kita beli barangan, layak mendapat kupon, halal. Kerana kita tidak beli kosong ataupun bergantung kepada nasib atas bayaran yang dibuat. Okey, kita beli di Sabasung, kedai. RM100 dapat resit, boleh buat cabutan bertuah. Kita dapat tak barang RM100? Dapat barang. Okey, tiba-tiba kita kalah dalam cabutan bertuah. Kat mana kita rugi? Ada rugi? Tak ada, barang kita beli ada belakang dah. Kita beli RM100 ada beras, ada minyak, ada gula, ada teh, ada roti RM100. Kerana barang kita beli dah dapat. Ada rugi kat situ. Nah, kalau orang lain menang, kita kalah dalam cabutan. Ada tak kita rugi? Tak ada. Itu halal. Yang haram ni bila kalah, kita rugi. Nombor kita tak naik, kita rugi. Contoh, okey, dijual kupon cabutan bertuah. Kupon cabutan bertuah RM100 atau RM10. Okey, beli barang suku. Okey, awak beli barang RM100, layak mendapat kupon cabutan bertuah harga RM10. Kita pun dah alihkan ni layak, kita beli RM10 kupon. Nanti tak dapat, nombor kita tak naik, rugi ke untung? Rugi. Berapa kita rugi? RM10 beli kupon tadi. Musyabbah bil maisir, seperti berjudi. Hukumnya haram. Faham tak?